Kita orang ambil melalui lodging lah. Boleh buat video apa kita balik? Tengah rekod ni. Tengah rekod dah. Okay, so kepada korang yang baru jumpa channel aku, Akid Drive and Ride, aku ucapkan selamat datang ke channel aku. Dan kepada korang yang sudah pun subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada korang yang baru, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan komen dan juga share lah. Akid Drive and Ride ku beri nama yang simple buatmu senang ingat. Walau tiada experience tapi ku tetap coba menghasilkan video yang tersemat, teramat ternikmat. Selamat menonton, aku ucapkan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan. Ini video yang aku sajikan, silakan menonton hingga pengakhiran. So aku dekat belakang sekali lah sekarang ni, macam korang nampak. So kata dia orang lah, dia orang kata nak ride santai-santai kali ni. Disebabkan mungkin kalau tak silap aku, this is first time. So ride kali ni aku bersama dengan belia Taman Perisai Wira, which is aku punya taman perumahan yang lama lah. So kita ada, kalau tak silap aku lah, tak silap aku, kita dengan aku sekarang ni, kita ada EX5 2 biji, Vario sebiji, ADV sebiji, Y16 sebiji, Y15 sebiji, LCV8 sebiji, Jaguar sebiji, dan motor aku lah CBR 250 lah. Dan pada kali ini aku ride, aku harap tiada kejadian yang tidak dikehendaki, yang tidak diingini berlaku lah. So kita mulakan ride pada kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita serah kepada Allah atas keselamatan. Dan yalah, kita juga usaha untuk mengelakkan sebarang kejadian ataupun ujian yang tidak diingini kan, kejadian yang tidak diingini. Dalam masa yang sama, kita serah kepada Allah untuk keselamatan kita pergi dan balik, insya-Allah. So mic kali ini aku pakai menggunakan intercom aku Y82X. Mungkin suaranya tak seindah mic lama aku, DJI mic mini. So maybe aku akan tukar nanti. So slow. So kepada korang, kalau ada apa-apa kan sepanjang video kali ni, kalau ada apa-apa yang aku perlu perlu aku ubah lah kan, mungkin daripada segi angle ke voice ke apa kan, korang boleh put down your comment below. Jangan risau, aku akan baca setiap komen. So kita akan pencet sikit. Aku akan slow down balik dekat depan. Silau juga dia punya spotlight. And ya, aku juga harap lah perjalanan aku kali ni selamat pergi baju dah balik. Sebabkan aku buat kerja bodoh kali ni. Sebab aku tak tidur tu tadi. Aku tak tidur malam tadi.
So aku tunggu dia orang kat sini je lah. Aku bawa slow-slow. Agak merisaukan juga motor aku ni. Bunyi apa pun tak tahu. Kena potong balik ke? Weh, tak nampak lagi batang hidung dia orang weh. Aku potong lori je kot. Lori tu dah potong aku kot. Dah lama doh tak ride. Sumpah cakap. Aku pun dah lama tak buat konten kan. Ah, what happened? Anything happen ke? So, dia orang suruh aku, dia orang minta aku tunggu dekat Petron Lalu ataupun Lalu tau, Kampung Lalu. Kan? Maka baik-baik sahaja lah. Aku ni pun, kalau ikutkan aku boleh je U-turn tadi. Tapi disebabkan dia orang minta aku tunggu dekat Petron Lalu, so itu yang aku terus gerak ni. Aku rasa last video aku 2 bulan lepas kan. Yang ride aku balik habis cuti raya, kalau tak silap aku lah. And then ni baru aku nak buat balik, which is aku come back, I'm here. So kepada korang kalau nak aku buat konten apa-apa kan, korang just komen je kat bawah. Don't worry, aku cuba usahakan sebaik aku untuk hasilkan konten yang korang nak. Dan korang jangan lupa untuk support aku dengan tekan button subscribe, free je. Jangan risau. Lepas tu kau share dekat member-member korang kan. Ajak sekali dia orang tekan button subscribe tu. Allah, teruknya jalan. Astaghfirullahalazim. So dia orang minta aku tunggu kat sini, aku akan tunggu kat sini je lah. Wow, ada ninja. Ada 15. Ya, ada 15. Target kita orang target subuh dekat Masjid Pulau Kosong sana. So hopefully tak ada masalah lah. Astaghfirullahalazim. Jalan. Oh, ya Allah. So perjalanan kali ni memang santai je aku. Aku harap memang santai lah, tapi diorang macam melaju. Aku pun nak laju pun risau juga sebab mata aku ni silau sebenarnya. Tak berani sangat nak laju. Jalan kau tengoklah jalan macam mana. Aduh, seram pula aku nak melaju lah. Kalau petang tengah hari, which mean matahari dekat atas kan.
Yang tu aku okey kalau nak speeding. Tapi keadaan macam ni aku risau. Agak merisaukan untuk aku sebenarnya. Sebab aku ni mata silau. Actually aku punya visor ni gelap tau. Dan aku pun dah buka visor. Mata aku pun still nampak tak nampak je Mat. Maybe aku tak pasti sebab aku tak cukup tidur atau sebab memang sebab silau aku yang tinggi ke macam mana kan. So aku tak nak kejar sangat dia orang, aku biar je dia orang ke depan. So which means kalau kata apa-apa jadi orang dekat belakang pun aku ada lah kan. So biar je. Aku dekat tepi je ni. Aku biar je. Kereta potong. Aku malas nak melaju je. Okay so guys, so sekarang ni kita dekat area Art Lama Gua Musang. Untuk selesaikan apa yang patut lah kan. Cek motor, melakukan tugas sebagai hamba. So sekarang ni kita nak sambung perjalanan lah. Sekarang ni kita nak sambung perjalanan ke Cameron Highland bersama belia-belia yang ada. Dah 2 orang dah potong aku. So kita tunggu kelompok belakang kejap. Kita buat santai dulu kejap. Baru kita kejar balik lah kelompok depan. Alhamdulillah mata aku dah kembali cerah. Alhamdulillah ya Allah. Penjelasan aku, mata aku baru ada ni. Baru nampak apa yang ada. Kalau tadi ya Allah. Allah Rabbi. Dia punya gelap ya Allah. Menakutkan. Dah 7 suku lah. So kemungkinan kita sampai Cameron dalam pukul 10 ataupun 11 lah. And kita spend time sikit untuk beberapa checkpoint. Kita pergi ke beberapa tempat. Yang tu kita follow yang dikenali Abandon, yang naik QJ Moto AX 200. Kita akan follow dia lah sebab mostly dia yang
uruskan checkpoint, yang tentukan checkpoint apa semua kan. So ya, macam tu lah. Gila. Gila. So sekarang ni kita dah tadi dah isi minyak dah pun. Kita berhenti dekat Petronas Bandar Lama Gua Musang. Bandar Baru Gua Musang. Ya, sekarang ni kita menuju ke Cameron lah. So first checkpoint kita dekat Selamat Datang ke Cameron tu. Dekat point-point geng-geng biker selalu ambil gambar. Dekat situ lah first point. So lepas tu mungkin kita akan pergi dekat satu kedai yang Benteng Curam. Dekat Benteng Curam, aku tak tahu nama kedai dia apa, tapi kawasan kedai tu memang dekat, betul-betul dekat orang kata benteng kan. Kira kalau apa-apa tanah runtuh ke apa kan, kedai tu memang first kena. Dekat kedai tu, aku lupa nama kedai dia. Rock Shack ke apa nama kedai dia. So kita akan berhenti dekat situ untuk kita sarapan. Kalau kata kedai tu tutup, macam dalam Google Maps dia tulis temporarily close, kita akan sarapan dalam kawasan Cameron dekat Berincang sana ke macam mana, kita tengok. Wajah berkaca perawan selamanya, segala bidadari. Bateri aku punya DJI, bateri DJI aku ni kalau ikutkan dah tinggal lagi 41% kau tahu tak. So aku tak pasti dapat rekod sepenuhnya ke tak. Tapi aku akan maybe lah aku akan rekod kejap and aku stop dan rekod balik once aku ni lah sampai tempat yang aku nak rekod lah kan. Since aku nak rekod, aku akan rekod balik lah. Ya, untuk save aku punya bateri juga. Sebab tadi berhenti dekat RNR, aku lupa nak charge. Kalau ikutkan aku boleh je, sempat je nak charge.
boleh je naik ke 50 or 60 persen kan. Tapi aku lupa nak charge. So tak apalah. uh, Aku tak pasti condition tayar depan aku ni okey ke tak nak layan Honda kan. Tapi tayar belakang of course okey lah. Sebab tayar masih baru. Tahun lepas aku baru tukar. Hujung tahun lepas dekat-dekat apa? Dekat-dekat dengan tarikh MotoGP kan. MotoGP dekat Sepang aku tukar tayar aku. So masih baru. And ya, tayar depan aku tak tukar lagi. Usia aku tak pasti bila. Aku kalau tak silap since 2023 atau 2024 macam tu. Tayar belakang aku pakai Rosso 3 size 15060. Kalau tak silap lah. Depan aku pakai Lexus Vitra.
Allah Akbar. Segar betul udara kat sini. Alhamdulillah. Aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, aku bukan utusan, aku hanya manusia yang terikat. Mengapa harus aku lalui? Mengapa tersiksa di jiwa ini? Aku tertanya apakah nasib diriku sehingga jadi begini. Rupanya ini takdir Tuhan, kau dan aku tidak bersama. Mungkinkah Tuhan ingin diriku bertahan dan kuatkan jiwaku sebelum ku dapat menjagamu. Terima kasih Tuhan atas ujian, terima kasih latih jiwa ini agar ku dapat bertahan bersamanya, agar dapat capai dengannya. Oh, sayang, dapatkah kau menungguku untuk ku ubah diriku sebelum bersamamu? Sayang, akan ku jaga dirimu sehingga akhir hayatku. Rupanya ini takdir Tuhan, kau dan aku tidak bersama. Mungkinkah Tuhan ingin diriku bertahan dan kuatkan jiwaku sebelum ku dapat menjagamu. Terima kasih Tuhan atas ujian, terima kasih latih jiwa ini agar ku dapat bertahan bersamanya, agar dapat ku capai dengannya. Sayang, dapatkah kau menungguku untuk ku ubah diriku
bersamamu. Sayang, akan ku jaga dirimu sehingga akhirku, kerana ada bersamaku. Oh, terima kasih sayang kerana memahami.